Ramai yang menganggap bahawa introvert ni dia pemalu dan low self-esteem. Salah. Introvert ni sebenarnya dia banyak spend masa sorang-sorang berbanding dengan social interaction untuk internalize dia punya thoughts dan untuk spend time untuk diri dia sendiri. Introvert ni ada je waktu-waktu dia bersosial dengan orang ramai. Cuma banyakkan waktu dia spend time sorang-sorang. So bukanlah maksudnya introvert ni antisocial. Dan bukanlah introvert ni bermakna dia seorang yang pasif. Sebab ada je introvert yang agresif. Contohnya Tom Cruise, dia seorang introvert. Kalau kita tengok masa dia buat scene berlakon, banyakkan stunt yang bahaya tu dia yang buat sendiri. Stunt-stunt tu adalah aksi-aksi yang berbahaya. Tom Cruise ni kira seorang yang agresif lah, sebab dia buat benda-benda yang berbahaya sebegini. So introvert ni bukanlah tanda dia rendah dia punya keyakinan diri ataupun dia tidak agresif. Apatah lagi anti-social. Tak perlulah rasa rendah diri kalau diri kita ni introvert. Introvert ni bukanlah satu tanda kelemahan seseorang manusia tu. Introvert ni ada je kelebihan berbanding extrovert. Walaupun extrovert yang nampak lebih menyelah. Percayalah, introvert ni ada kelebihan. Kelebihan tu guna dengan baik, dia boleh menjadi seorang yang lebih berkarisma berbanding extrovert.